Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi hari ini di Tongkang Pecah, Kota Pahat. So, hari ini kita akan tengok rumah ni adalah penambahan sikit dari rumah asal. So, kita ada request special sikit daripada klien. Kita boleh nampak di sini. Ini adalah sinki luar yang bermozaik yang khas permintaan daripada klien. Kita boleh nampak dekat kitchen ya. Kitchen ni keluasannya dia adalah 13 kali 10 kaki, dan sini kita boleh nampak ini ada kelainan sikit. Ini adalah sinki seramik yang permintaan khas. So ini adalah bahagian toilet. Okey, kita tambah dia punya mozaik. Kita tukarlah dia punya mozaik ni, and then ini ada penambahan lagi. Okay. Ini tinggal kita masukkan dia punya plumbing dan juga elektrik. So seterusnya kita boleh pergi ke family area. Family area ni berkeluasan 17 kali 10 kaki, dan ini adalah pintu sliding, bukan sliding door, folding door. Boleh nampak lah. Ok, yang ini khas sikit. Kita akan ada penambahan untuk bangku. Ok, tapi ini belum buat lagi lah. So akan datang kita akan buat, sebab ada penambahan lagi. Ok, bangku nanti kita akan tengok kalau dah siap. And then ini ada bahagian anjungnya. Ok, bahagian anjung bercorak, dan juga penambahan sekeliling untuk mozaik sekeliling dia punya kaki lima. Okay. Itu saja daripada saya hari ini. Jika anda berminat untuk pakej tanah dan rumah, anda boleh kontak saya, link di bio, ataupun boleh singgah terus ke office kami Plan Land Property Management Sdn Bhd di office Pada Raya. Sekian, terima kasih.